Itu jalan yang makhluk buka untuk menarik orang masuk. Penjelasan ini tidak boleh dibuktikan, tetapi ia tidak boleh dibuktikan salah juga. Penjelasan ketiga, dan ini yang paling menakutkan, tiada penjelasan. Kita tidak tahu. Dan kita mungkin tidak akan tahu. Suresh yang berjalan dalam hutan seorang diri dengan tangan yang patah untuk mencari bantuan, kini tinggal di bandar. Dia tidak lagi bekerja di ladang. Dia tidak pernah balik ke kawasan itu. Dia cerita satu perkara kepada wartawan yang temu bual dia sebulan selepas kejadian. Saya tidak takut dengan apa yang saya nampak dalam lampu kereta malam itu. Saya terima bahawa ada benda dalam dunia ini yang kita tidak faham. Yang saya takut adalah benda lain.